Okay, so hari ni aku nak share seluar yang aku pakai ni. Yang ni adalah seluar tactical tau. Datang dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poket yang ada pada seluar tactical ni. So apa yang best pasal seluar ni adalah dia punya material kain. So untuk material kain seluar ni, dia tak tebal dan tak terlalu nipis. So kalau kata yang jenis aktiviti outdoor, aku sarankan untuk pakai seluar tactical ni lah. Dan yang paling best lagi, dekat poket bawah ni, dia besar tau. Contoh aku letak beg duit. Okay, so aku letak wallet aku dalam ni. Kemudian kalau kita tutup, dia ada magnet dekat sini. Dia ada magnet. Itu yang best. So barang tak terkeluar lah. So untuk labuh juga, macam aku ni, aku terpaksa lipat kaki seluar ni. So barulah selesa. Kalau kata nak pergi alter pun boleh. Saiz yang aku ambil ni saiz yang paling besar lah. Untuk pinggang saiz 40 macam aku ni, sesuai lah pakai. Datang dengan ada pilihan colour yang lain. Yang colour aku ambil ni colour hitam. Aku senang nak padankan baju dengan seluar lah. Harga dia murah, tak mahal. Kat mana dapatkan? Link aku sediakan kat bawah.